Antara pesanan penting yang disampaikan oleh guru emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, merangkap speaker utama seminar Membina 1 Juta yang pertama pada bulan lepas, emas ni secara puratanya meningkat sebanyak 10% setiap tahun. Berdasarkan rekod sejarah, kenaikan harga emas 20 tahun yang lalu. Tetapi, tahun ini, emas meningkat sebanyak 40% dalam masa setahun sahaja. Kenaikan yang luar biasa, Tuan Puan, disebabkan ketidakstabilan ekonomi dunia. Penyimpan emas yang nampak fakta ini akan menyesal sebab tak konsisten buat simpanan emas. Sebab itu, saya pesan pada semua penyimpan emas saya, simpan emas ni tak perlu pun tengok harga, tapi fokus sahaja pada pertambahan gram emas dalam akaun emas CAP. Golongan inilah yang akhirnya paling untung dan kaya. Sebenarnya, banyak lagi nasihat kewangan yang dikongsikan oleh mentor. Jadi, make sure Tuan Puan ambil peluang untuk join seminar Membina 1 Juta pertama yang seterusnya. Jadi, Tuan Puan boleh belajar sendiri. Jadi, bagi Tuan Puan yang belum lagi ada akaun emas CAP Public Gold, nak saya bantu untuk anda mulakan buat simpan emas, boleh refer pin video saya, cara yang mudah untuk mulakan buat simpan emas. Seterusnya, saya akan invite Tuan Puan untuk hadir ke seminar Membina 1 Juta pertama. Jadi, Tuan Puan bukan belajar dengan orang sembarangan, tapi belajar dengan jutawan senyap Malaysia. Terus follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Jangan lupa follow. Jom simpan emas.